kerajaan Parsi bagi menghancurkan mereka pada perang Qadisiyah. Setelah berlakunya peperangan Qadisiyah yang dahsyat, akhirnya umat Islam dapat menghancurkan kerajaan Parsi. Kemudian berlaku lagi penaklukan Bahu Rasir, penaklukan Madain, berlakulah peperangan Jalulah, berlakulah penaklukan di Tikrit, di Mosul, di Ninawa, berlakulah penaklukan di Hit dan Sekesium, berlakulah peperangan selepas itu yang dinamakan sebagai peperangan Masa Bazan. Kemudian kita boleh tengok jatuhnya Ubudullah. Pada waktu itu kita boleh tengok keseluruhan wilayah Iraq dapat ditakluki oleh umat Islam dan kerajaan Majusi Parsi hancur di Iraq. Kemudian bergeraklah umat Islam untuk menghancurkan lagi kerajaan Parsi di Iran pula. Dalam pergerakan di Iran, kita boleh tengok dinyatakan tentang agama yang ada di Iran sekarang lah. Macam Majusi, tentang Zoroaster ni. Juga bercampuran agama Islam dengan agama-agama yang Majusi ini menyebabkan kita boleh tengok sebahagian pada agama Zoroaster ni masih lagi ada, dan sebagai umat Islam pun ada juga mengamalkan ajaran Majusi dalam ajaran-ajaran Islam yang mereka anuti lah. Di Iran pula berlakunya penaklukan Ahwaz, berlakunya penaklukan Ram Hormuz dan juga Sustar, dan juga berlakunya penaklukan Susa, berlakunya penaklukan Judi Syapur, hinggalah berlakunya peperangan yang dinamakan peperangan Fathul Futuh ataupun juga dikenali sebagai peperangan Nahawan. Kemudian berlakulah penaklukan Hamadan, berlakulah juga penaklukan Isfahan, dan berlaku sekali lagi penaklukan Hamadan kali kedua, dan berlaku penaklukan di Aran, dan penaklukan di Kumis, penaklukan di Gorgan, di Tabaristan, di Azerbaijan, penaklukan di Durban dan Mogan, penaklukan di wilayah terakhir di wilayah Fars, berlakulah penaklukan di Tawas, berlakulah penaklukan di Istakar, dan berlakulah penaklukan di Fasah dan Dorab. Masa itulah kita boleh dengar satu kisah yang kita dah bincang sebelum ini berkaitan dengan wahai Sariyah mudlah ke sisi gunung. Itu dalam sisi penaklukan di Fasah dan di Dorab. Kemudian berlakulah penaklukan di Kerman, penaklukan di Sijistan, penaklukan di Makran, di Khorasan. Pada waktu ini kita boleh tengok keseluruhan Iran dapat ditakluki oleh umat Islam, dan juga kerajaan Parsi Iran dapat dimusnahkan dan dihancurkan oleh umat Islam. Itu pada zaman Khalifah Umar Khattab lah perkara itu berlaku.